Lahir pada 21 Julai 1966 di Kampung Tikat, Badang, Kota Baru, Kelantan. Cahaya mata pasangan Haji Husin bin Taib dan Hajah Aminah binti Tahir. Anak keempat daripada 9 orang adik-beradik. Mendirikan rumah tangga bersama Puan Nuriah binti Uthman pada tanggal 6 November 1993. Dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Pendidikan awal bermula di SK Rendang dari tahun 1972 hingga 1978. Pendidikan menengah di SMK Kedai Bulu 1979 dan SMK Kubang Kerian 1 1980-1983. Seterusnya melanjutkan pengajian di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dalam bidang perakonan dari tahun 1985 hingga 1988. Pernah bekerja sebagai pegawai audit di sebuah firma akuntan di Kota Baru iaitu Ramli Co. selama 5 tahun, 1989-1993. Melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan MP Sains Bintulu, Sarawak dari tahun 1993 hingga 1996. Pada tahun 2011 hingga 2015, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda perguruan dengan kepujian di Institut Pendidikan Guru, IPG, Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Mula mengajar di SJKC Nam Hing, Kota Tinggi, Johor dari tahun 1996 hingga 2002. Ibarat sirih pulang kegangan beliau berpindah ke SK Lundang, Kota Baru, Kelantan pada tahun 2003 dan berkhidmat sehingga sekarang. Hari ini 20 Julai 2020, merupakan hari terakhir beliau berkhidmat sebagai guru. Banyak kenangan telah dilalui bersama. Beliaulah guru. Beliaulah sahabat. Sepanjang 23 tahun menabuh bakti, banyak kenangan manis dan duka yang telah dilalui semasa berada di sekolah ini. Dalam liku-liku perjalanan sebagai seorang pendidik di SK Lundang, beliau telah mencapai beberapa kejayaan indah. Antaranya ialah pencapaian tertinggi UPSR, melahirkan seramai 36 orang murid yang berjaya mendapat keputusan 5A dalam peperiksaan UPSR. Mencapai kelulusan 100% bagi subjek sains dalam peperiksaan UPSR pada tahun 2012. Anda bintang di langit SK Lundang.
Terima kasih, Cikgu. Apabila pena dah kuat mula berehat, budiman berjasa, sanubari terpahat. Selamat bersara, Cikgu Mahadi. Terima kasih.